secara baik. Kalau awak ndak pandai, ndak hati-hati, mudah-mudahan di tahun hijrah kita hijrah dari tahun ke tahun. Dahulu 1400 sampai plus 1 hijriah, kini 1400 sampai plus 2 hijriah. Jangan bagi kau. Kita tinggalkan kebiasaan lamu awak. Yang biasa awak lalai bagamo, kini kita tingkatkan. Yang biasa awak lalai mengaji, kini kita cari kaji. Yang biasa awak lalai menuntut ilmu, kini awak tuntut ilmu. Yang biasa lalai awak beribadah, kini awak tuntut ibadah. Yang biasa ma'rifat awak lalai, kini awak tingkatkan ma'rifat awak. Dicari kaji. Duit ka mati, duya ka berkirai. Sia awak, sia Tuhan, bawa ba Tuhan. Yo kata dia Tuhan. Payah awak kali nak. Keluar. Ma fata wala yaudu fata. Yang berlalu biarkan berlalu. Buka lembaran baru. 7 prestasi yang lebih maju. Kebiasaan yang berlalu jangan diungkai lagi. Aduikan kai liaya. Alakan tetap masuk depan yang lebih cerah. Bukan suye. Biasa wak malai sembayang. Wak bawa sembayang. Biasa wak cok mempagun jangan orang. Kini balai. Kita antian. Iya. Berjanji awak tahu. Yo mana? Tu yo tu. Kau nak dari tahun ke tahun. Biasa berunjang kini memang pakai cek orang ada. Berunjang kau tidak memang pakai cek orang ini. Oh, boleh. Biasanya baca kak je kerja kini malah rupiah lah. Malah berbeda lah malah rupiah baca kak. Belum rupiah berbeda tu. Biasanya tidak pakai cek kini pakai cek panjang je kerja. Dari awak apa? Adakan perubahan dalam kehidupan awak. Dari kebiasaan yang kurang baik, kita masuk ke jalan kebaikan. Kita ajak diri awak. Duit ka mati, duya ka bakirai. Setinggi tabang bangau, enggok ka kubangan. Setinggi malam tiang, jatuh ke tanah. Salah hidup. Akhirnya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ajar di tangan Allah. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, setiap yang merasa hidup pasti akan menempuh suatu pintu mati. Yo ka mati wa sadai. Ulang balik. Yo ka mati wa sadai. Cuman baru dulu kudian. Kondak awak dulu ambo kudian. Kondak ambo kudian awak dulu. Balon cak ke yo tu dah. Cuman awak pasti mati. Sia jo awak. Kullu nafsin zaikatul maut. Ndak bila, ndak labai, ndak polo mudo, ndak kati, awui. Ndak tuanku. Cuman baru dulu kudian ya. Kau nak perlu muda dulu. Tuanku kudian. Kau nak tuanku kudian. Kau perlu muda dulu. Dan pokok jalan. Cuma kalau duit ka mati. Duit ka berkirai. Setinggi tabang bangau. Enggak ka kubangan. Setinggi malam tiang. Jatuh kadang. Sadari diri awak. Sadarkah anda ini kan kemana? Kakak mawak. Oh, pasambung boleh. Ayo tidak? Sadar. Sadarkah anda ini kan kemana? Dilahirkan ke dunia untuk apa? Untuk surga atau untuk neraka? Silakan pilih mana anda suka. Mau kemawa? Karena kau ambil jalan neraka kita. Kasarugo masuk mengaji, cari kaji. Itu ya. Ibadah dalam diri awak. Kau dari kali bukan baru buat. Cuma mata maningkek nak kelebihan. Biasa nak melawan ke amal. Kini melawan. Cie kecil amal tu jual balik jawab dia. Amal nak cek cie aja. Iya pak. Amal api amal. Tangan amal. Amal kau. Baju ala lelaki. Sepatu ala lelaki. Awak lah berjanjian. Mek awak ala lelaki. Kalau lah penuh. Cie dia tak tu ada pek suah cek. Awak mai ndaklah mengerti. Lah jalan ndaklah malagak, lah sancak tu baju lah segeh, lah berjanjian, ribola punya pek. Maksudnya pek iya gansi dong. Malu ah. Tapi kalau anak yang baik ndak ada cerita malu. Ndak ada cerita gansi. Kalau dia memang suka sama kita, apapun yang terjadi, dia tetap suka. Kalau dia tidak suka, ya terserah anda. Oh betul. Belum lihat.
Masuk awak dari tahun 41 Hijriah kepada 42 Hijriah. Adakan perubahan dalam kehidupan awak. Yang biasa balai sembahyang. Kita bawa sembahyang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ba? Welinyai. Alah, tu kalau abang tu, dia boleh bilang tu. Dan tanggang dulu ke mana? Apa? Tanggangnya bang. Ancan bayi lama. Baca doa step. Ini aku sih genang-genong. Bang, mana ada putih-putih yang tuang orang dengan ni? Kau apa ada soraknya? Ada orang kecil suka. Tak berajar, bang. Ni abang ajar dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Samui berjalan tadi orang dayuang. Angin bambuih tanti-antian. Kau liancak tu abang awak min tuai bui dia awak semua. Ya amak siabang tu. Siabang bahar mak. Minang tu mak semua. Bila? Iyo la ilaha illallah. Aku ni minta cara itu. Tu kambing di belakang panjek lah. Awak suara itu jadi di awak tu. Tapi kau masuk aja. Lobo. Iya, amak siabang tu minang tu. Dia masuk tengah tu. Suara bunyi kambing ni kaya bang tu. Oh mudah dah tu dah isi. Barata pun tiang dulu dia bawa amparan tali kalau masuk dan dahulu 3-5 godek beri. Ya. Kau dah isi malah yo pun enggak mendengar deh. Tapi kalau besi, kan baca kok. Bakurek kendi babera sago babaya baya budi ba indah baso. Indah baso kan rokok sebatang nalang wes tok mandulang kau dorop untuk terserah kalaman kalek tinggal di kerakuan candu tinggal di bibir. Pandai lo baru diang tadi. Aku cemin tuo. Yo tu sini. Bangat tinggal tua. Tapi kalau tak pandai wa baru diang. Oh benar. Mak, pulang batandangnya lah. Cemin tuo kat tumbuhan tu sini dulu gua ya. Magabu min tuo aku. Pegang tapi kau pandai. Kambing membebek di Subarang makan buah dalu-dalu, bangkot telambek nak daru datang, jalan bakelok lalu. Lalu kena baca apa ya? Nak aduh itu yo mana ni? Bangku awak dengan gadi kau mencari suami jangan sembarang orang je. Kau dah pek dalam apek lah ganteng stek lah tu. Kira kepala je lah ganteng, apa ni dia tengkak beraga. Tak kecuah di dantarang. Apa buat ni pasal tak kecuah di dantarang. Kena di Facebook dah deh. Alaba yang bek lah. Kira dia lah mau masuk buah berjanjian. Di dalam apa dia banyak cantik ya. Mungkue bagian lah apa kok bunga sih kok. Kira bunga tanjak sumbiang ni. Sumbiang. Batang bunga mewar merah tu sih kok. Wah, ini laki-laki dah pekan sabui. Lah baca ni tuan kabai. Oh, peta masuk bak. Sumbiang bibir kau. Tak kecuali ni antara. Dicari adalah apa yang pulai laki-laki tu gagah sangat. Pakai kacamata hitam. Layo nak bantu bintang film India, bantu sahukan. Kira masuk buat bantu celek sebelah. Dia rebel. Kau awak anak muda-muda kau mau sampean, kau dia ambo kamu menekan apa? Kau cari suami jangan muah dirayu orang tekah itu je. Awak di Minangkabau kau bantah sok dulu, batinjau dulu. Iya tak? Cari sesuai je nak muah jawab dalam hari itu. Tiba orang motor, kanjang motor baru, kecewa kayu sudah bagi auto ditarik. Kira itu rental lah. La ilaha illallah. Bapa handia. Angkat tuanku kau jadi tiba boleh. Jalai kajian dia wah. Kau jangan lo kau. Sarjana lo tu lah. Kalau ikut dah kau.
Bola punya. Tapi kalau banyak lah banyak lah. La ilaha illallah. Ulama dia. Jadi awak jangan muah terkait itu tadi. Adakan perubahan dalam hidup awak. Bawa sembahyang, tadang azan, tinggalkan HP, matikan TV. Angkat takbir. Ayalah salat. Baik waktu jangan. Tutup pintu. Antian TV, antian kerajo. Wak pergi ke surau. Ayalah bangko limo ni awak tu kalimo tur boda. Limo lo ramai. Subuh ko le lo. Maghrib beda lo. Kalau subuh oh baba iya nya lah. Subuh baba iya mo nya lah. Kalau lagi kau tu lah 10 hari lah. Kalau subuh tu tahun-tahun tay begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau maghrib apa? Ayyalal falah. Limo akatutu limo. Asar ba, zuhur ba. Limo lo ramai. Jangan mulu-mulu. Pilih tuanku untuk menentu awak. Promosi. Ya pada ada ketentuan dah. Awak dah ngok kecuali yo joto pulang boto 2 hari sudah tu nyoba kek ke Malaysia. Nyoba kek ke Jakarta. Apa tu ditangki tari orang. Atau sebulan sudah tu pulang. Bangkrut. Pulang dia bangkrut. Entah kalau jalan-jalan aku bujang dah. Ya artinya apa? Kita adakan perubahan dalam kehidupan awak. Iya toh? Jangan mudah kita terlena. Jangan awak tabayang layang ruana kata kalubul lazina kafaru fil bilad. Jangan tercongong awak mencari alam. Jangan tercongong mencari kaya orang. Jangan tercongong mencari ganteng orang. Jangan tercongong mencari cantik orang. Jangan tercongong mencari kemewahan orang. Di balik kecantikan, di balik kegantengan, di balik kaya dan jabatan, di balik harta yang banyak, mungkin ada sesuatu yang kurang baik. Betul? Biar hidup sederhana. Ada tak ada, yang penting kita bahagia. Ada tak ada, yang penting kita bersama. Baik. Kasurau sama kasurau, ibu ta. Payah jo bapak pahan tangan. So awak dedek ya baba. Bagai lek sejalan lo. Orang ambo ko, tu orang mahal tu kasurau tadi tu. Pipa dulu kudian salah dulu. Rapak tadi, bahasa rapak tadi. Awak kena pes segalan deh. 50 dong lah jalan 50 dong. Bapak pah tangan, bapak kau muda-muda bapak pah tangan lah. Kalau tu tua kau tak suai kau mah macam dulu. Ya nak belakang. Kelah. Kalau tuang kaki tajun luar kau capek nak berjalan. Lah tajun luar dah matilah ya. Di hari tua awak adakan perubahan. Artinya apa? Hidup itu indah kalau kita adakan dalam kehidupan awak kedamaian. Jangan ada beban mental di awak. Jangan sampai hidup awak kau membarati itu awak. Kenapa? Hidup yang sementara ini adalah perhiasan, titipan sementara. Kalau awak pandai menggunanya, salamai awak dia kira nanti. Ndak pandai dah, sansango. Oh, memang sih hidup itu silih berganti sama joroda. Sekali di bawah, sekali di atas, biasa dong. Kalau suami saya Jakarta tu, jangan digubris. Kenapa? Itu adalah pakaian hidup. Itu adalah perhiasan hidup. Hidup tanpa perhiasan, tidak mungkin hidup itu tenang-tenang baik. Pasti ada ujian. Di ujung kebahagiaan,
mungkin ada kesengsaraan. Di ujung kesengsaraan, mungkin ada kebahagiaan. Ingat, di ujung kesengsaraan, kebahagiaan menunggu Anda. Ayo. Pergi waktu tua. Waktu tua kau ampian surau. Jangan kata tak mencari organ jolai. Kalau tua, di mau indang dia tiba. Lah di ayo baka. Lah di belakang suluh. Kemana ketik cengkeng? Di belakang tak suluh lagi. Banyak dua kecil orang dia tak berindang tu ya. Berindang lah orang tahu. Ni ada corona untung corona mau tuang corona. Banyak untung corona. Bagale dah ada, organ dah ada, berindang dah ada. Kalau tu tua tingkatkan keimanan awak. Anak kena cari lain. Sia Tuhan sia awak. Bawa Tuhan bawa awak. Bawa. Takkan sampai sembahyang. Perhambakan diri. Pandang Allah. Indahkan alam. Takkan sampai sembahyang. Tengok kiblat. Kiblat ada ke Kabatullah. Kiblat muka kalian sembahyang. Kiblat hati kepada Allah. Keceli dahwah. Dalam pangan awak. Tauhid. Satu dan ada. Baca gitu. Tanya-tanya tu bukan sepakai kah? Utuh ni lah, jangan tanya-tanya aja. Pulangkan tubuh anak kasar kepada nalui, nalui pulangkan kepada ruah, ruah pulangkan kepada nyawa, nyawa pulangkan kepada sifat, sifat pulang. Allahu la ilaha. Tu kalau nanti tua kecari lah. Kau sedang sembahyang ada tak kena Allah. Salih farda sari barakat. Awak khabar lek pakai Allah. Baju nak dipakai bekau. Sianu baju abu-abu Allah. Abu-abu ni dipakai kau soman Allah. Pakai baju pink sianu pink lah baju lah. Atau rompai hijau baju pasangannya. Orang ada tinggal hitamnya baju putih Allah. Sedang sembahyang itu je kenal. Kah jual lek tu pai nak muak tu muak awak lek. Jangan lagak-lagak magai-gaya aja balik. Kau kasurau pun pasu je tu. Baju pun ada pek. Kuma balik ni kalau lagak keluar. Ndak ada kan tu lah. Kau mah balik sebab jadi. Sagalo cek okey. Sado lah ke? Lah do lang tinggal cik lah. Tak masuk je bulu-bulu atuk. Apa nama itu maaf. Bolu matu lancak dia tuan balaki Allah tegang betul kuat. Sadang elok. Kalau awak lah bomu, ndak ada terangku ya. Awak ni keciannya. Ni si koi maman nuang tu ya. Lo. Ikon ang kakito manuangan, kamati ndak. Iko makatatai je bagulai. Omah kuda lo kesal. Yo bagi cu sengene. Tu dah tapi jangan jadi bana. Iko lah tabal betul kuat betul. Sederhana. Kemudian awal tu tua kon duang ambau oi. Kaji lai. Jalahan. Tantu dah wak siap Tuhan tu ni. Kalau tunjuan apa aja lah. Tu menunjukan yang kerja tu pun nak kesana sirampai api yang ini tanah. Yang sabita tu bukan hanya ini buku darah irade sama besar kalam. Pulangkan kepada ruah pulangkan kepada nyawa pulangkan kepada sifat pulangkan kepada zat. Allah kecil dah Allah betul. Alun je tu lain. Ala butuh orang orang tak macam lihat tu mata. Allah tu alunnya lain. Allah kecil dah awak. Allah pengenawa. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Tak ada hanya Allah. Alam jadi dijadikan Allah. Muka luak jadi dijadikan Allah. Awak jadi dijadikan Allah. La jadi awak dawar daripada Allah. Tak. Min aina, pi aina, aila aina. Dulu dari Allah, kini di dunia dengan Allah. Nanti bapak lihat kembali kepada la ilaha illallah wa inna ilaihi raji'un. Apa kau sampai halai? Matilah dia. Jalai. Jadi awak lah tua, banyak zikir, banyak menyebut nama Allah, dakikkan diri kepada Allah. Baca ruwe, kana jo kaji awak. Kaji nanti sabuin nanti besok.
Tiga balik rukun sembahyang, pulangkan kepada tiga. Rukun zikri, rukun fi'li, rukun kalbi. Rukun zikri, kalian perlu menyebut sembahyang. Rukun fi'li, kalian perlu memandang Allah. Lah tu nek. Tagak lepas sembahyang, tagak pengen awak. Allah kecil awak, alam pengen awak. Satu nada, Allah. Tak tabuak sana penjahit, tak basolo serage, tak di atas, tak di bawah, tak di muka, tak di belakang. Tak ada di kiri, tak di kanan. Tak Allah tu muka luar. Allah. La ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.